Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan cilik anda, Ayatul Hania Afifah binti Muhammad Azadi, melaporkan liputan dari SK Gemang. Tujuan penyerahan wang bantuan awal persekolahan ini adalah untuk meringankan beban ibu bapa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashi, wartawan James TV. Pada hari ini berlangsungnya Hari Penyerahan Bantuan Awal Persekolahan. Di belakang saya ini ialah ibu bapa para pelajar sekolah SK Gemang. Okey Tuan, apakah kepentingan penyerahan awal bantuan persekolahan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bantuan awal persekolahan ni sebanyak RM150 setiap pelajar, amat-amat bermakna lah. Kerana walaupun telah ibu bapa telah menyiapkan dengan pakaian, kasut dan sebagainya, mungkin boleh ditambah baik dengan peralatan-peralatan lain ataupun nak beli hak baru sikit ke ataupun sebagainya, supaya pendidikan budak-budak ni boleh mari ke sekolah dia tidak ada rasa rendah diri. Mungkin pakaian ataupun tidak sama macam orang lain ke yang kurang bernasib baik. Dan juga yang kita beri kepada semua sekali dengan harapannya duit ini untuk membantu pendidikan anak-anak kita, tak kira dia di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Saya mengharapkan bantuan ini memberikan keceriaan kepada anak-anak kita dan juga ibu bapa. Terima kasih. Okay. Penyerahan wang telah selesai tepat pada jam 2 petang. Dengan ini berakhirlah liputan dari James TV. Saya Ashi Kaisara. Terima kasih kerana menonton.